nak buka dulu. Sekejap hang bawa pasal. The owner. Yang ni kena simpan kunci. Toli je. Lepas tu ada air. Cantiknya view dia. Super cantik. Oh my god. Kita dah dekat JT and now besar gila spek aku. Terus aku bang. And now kita tengah tunggu boat. Alia reapply sunscreen. Kita punya boat dah sampai. Snorkeling time. Kita dah sampai. Wah, cantik. Boleh turun, habis lagi turun bawah, jangan kita briefing, kita bagi snorkel set. Okay. Kita buat water coffee dah. So nak apa briefing. Disuruh untuk basuh guna sunlight. Ayah masih Masih lah. Dia cantik gila ayah. Ish. Clear. Terima kasih bodoh. Satu pasir. Dah. Sedap. Hidung sengit. Mana ni? Cik nak masak ni? Udah. Buka dulu bayi. Dah. Tekan. Sekejap mana? Next location. Terganggu lah punya ni. Nampak betul. Dia nak tengok lagi dia punya. So kita dah sampai ke next location. Tengok venue 11.18. Dah pandai.
Sekarang kita orang dekat checkpoint tapi semua orang dah penat. Alia dah penat. Nina dah penat. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me and heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh, with you I see the morning always come. Kita dah ada energy balik. Latak air berani. 2 jam. Dia punya warna lawa. Kenapa weh? Lah tambah sejuk. Biar mama dah. Kita orang tengah nak mandi. Nina dah mandi. Alia dah mandi. Tinggal Alia ni pasang. Bilas je kot. Asal buka kasut? Mereka dah macam apa dah? Kalau gambar jauh tak apa. Orang dah naik dekat JP sebelum korang. Tengok ni gambar tu kan? 3:30 petang Tu checkpoint ada 6 5 checkpoint. Start pukul 10:30 sampai pukul 3:30. Dan kita orang dah sampai. Nasi goreng kapur, nasi goreng ikan masin. Okey, jom makan. Bye-bye. See you. Lepas tu nak pergi katil bay pula. Nak pergi katil bay pula, nak snorkeling kat sana. Kita kira tengoklah petang ni kita keluar ke tak. Penat gila. Untuk kita orang yang tak pandai, tiba-tiba terus pandai. Lepas tu terus pandai. Kami lah tu. Hai. Kita orang dah siap untuk petang ni. So kita orang nak pergi dekat pulau naik taxi boat. Kita kena kita pula. Kita tengah tunggu boat. Okay, so boat dah sampai. Okay, nak tukar location tu? Tahu, tanya lah kalau dapat naik boat. Okay, cuba. Siapa yang cakap? Naik boat. So tolong doakan yang bunga kita orang tak terbang. Wait. Macam Thailand. Woo. Gelap sikit. Bunga terbang tak agak-agak? Takut. Ni tak agak. Long Beach.
kisah. Kecik ah. Oh. Tengok anime. Kita orang sampai dekat Long Beach. Wow. Okay, ni baru tempat kita orang yang tanpa di-judge. Takut keluar bilik. Pipi merah. You weh. Aku. Gila. Jom kita cari tempat. Cantik gila sini. Pagi-pagi boleh rendam. Cantiknya. Ni baru betul macam dekat luar negara. Sini baru betul banyak tempat. Tak tahulah harga dia pricey ke tak. Wih, sedapnya. Tempat dia lagi menarik pada tempat makan kat sana. Sebab dia banyak pilihan kan. Kita orang pergi dekat cafe ni and then beli air. Lepas tu tunggulah ada fire show ke apa. Kita tengoklah Nak pergi tengok sunset pun dah tak sempat sebab sekarang pukul 7. Weh, gelap. Tu tak larat tu. Ha. Tak lihat tak suara dia drop kat sini tadi. Jeng dah malam. Kita orang shoot daripada petang sampai malam. Sekarang dah pukul 9. Lepas tu sekarang tengah nak order makanan. Lepas tu dekat depan ni ada fire show. Kita orang tak jadi nak makan nasi. Kita orang nak makan yang ringan-ringan dulu. Tadi ada beli fries burger sampai tengok api kat situ. Saya tunggu air. Made by Cinta. So ramai orang. Tapi kat sini panas gila. Malas nak bangun. Ai. Oi. Tak tahu. Aduh. Kita Nak balik dah. kita nak meninggalkan Long Beach. Kita akan balik ke tempat kita, kampung nelayan. Agak sedih. Ada kek comelnya. Dia tak impress. Dia kata bau Melayu ni. Tak nak. Kain aku Kain aku. Ambil dia. Muka dia comel. Dia makan weh. Dia tengok sini. Lighting. Sana dah dekat. So kita orang dah sampai dekat tempat kita orang, kampung nelayan. Lepas tu ni on the way bilik. Tak sempat nak record atas boat tadi. Sebab Anya kena depan. Sebab aku terpisah dengan diorang. Diorang duduk belakang, aku duduk depan. And then pula dekat tengah tu ada orang luar negara. Anya dah jumpa kawan baru tadi. Dia daripada France. Lupa nak Ada cakap. dengar pula dia pun cakap. Aku tak dengar. Weh, dia cakap kuat kot. Lupa nak cakap bonjour. Aku akan Bonjour, cakap. Paris. Dia cakap mana tadi? Sinilah. Sini. Lepas tu dia kata dia travel sini 5 hari. Sini. Mula dia pergi KL, lepas tu dia pergi Langkawi. Wow. Dalam masa 5 hari dia pergi semua tempat tu. Lepas tu dia pergi sini and then dia nak pergi KLIA balik untuk fly ke France. Balik. So dia kata 5 hari dia pergi Garden Flat penat. tu lah. Sempat tu je sebab tahu cakap tu je.
Oh, orang France cakap Sampai faham. Orang Terengganu cakap tak faham. Tak Tadi biasa. yang purpose tadi tu dia cakap apa weh? My son is mad. Mad apa? Bukan. Dia kata dia bukan tu bot dia. Yang first Ya, verse yang kita macam ha? Waktu anak dia gelak. Dia cakap apa? Tak tahu. Itu aku tak faham. Itu dia guna British accent kot. Oh ya. Tak tahu. Cuma tadi dia cakap mind your step. Macam dekat dalam ETS. Please mind your step. Ya weh. Itu faham lah. Okay, dah sampai bilik. Belum. Anak kena daki. Jom make up Okay, bye. Itu je untuk day 2. So, untuk day 3 besok. Ni. Oh, mak kau jatuh. Apa lagi? Jatuh. Bunga aku. Ini. Nak buat kat mana? Okay, bye. Itu je. Jumpa esok. Sini tak cantik. Bye. Ni letak ke Bye. Oh,